Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Sebelum Pak Haji meneruskan video Pak Haji pada hari ini, marilah kita sama-sama sahabat-sahabat kita menyedekahkan Al-Fatihah buat Perdana Menteri kita yang kelima, Allah yarham Tun Abdullah Badawi yang telah kembali ke rahmatullah pada hari semalam dan telah dikebumikan pada hari ini. Marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk Allah yarham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat. Mudah-mudahan pembacaan Al-Fatihah yang kita bacakan ini semua Allah terima dan kita dapat menyedekahkan kepada Allah yarham Tun Abdullah Badawi. InsyaAllah kita doakan semoga roh Allah yarham ditempatkan bersama-sama dengan orang yang beriman dan yang beramal soleh. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. So hari ini Pak Haji nak kupas sedikit tentang satu laporan daripada daripada ni MP Raub yang hari ini telah diberi jaminan polis atas penahanan beliau semalam. Jadi lepas dia dapat jamin polis, beliau pun buat satu kenyataan bahawa beliau masih lagi nak minta kepada kerajaan negeri Pahang untuk berunding tentang masalah tanah yang sekarang ni telah disekat oleh kerajaan negeri Pahang. Dan beliau masih lagi nak mempertahankan penceroboh-penceroboh yang dah berpuluh tahun penceroboh kat situ. Beliau masih lagi nak mengatakan bahawa penceroboh tu masih lagi berhak untuk mendapatkan perundingan supaya tanah tu diberikan kepada penceroboh-penceroboh tu, kerana hanya penceroboh tu saja yang pandai menanam pokok durian, hanya pandai membuat pertanian, orang lain tak pandai kan. Jadi hari ni Pak Haji nak beri satu cadangan kepada kerajaan negeri Pahang. Kalau siapa yang setuju, sila komen dan sila like cadangan Pak Haji ni. Jadi Pak Haji minta kepada kerajaan negeri Pahang supaya membuat satu perkara yang mana sekarang ni kerajaan Madanun mengisytiharkan bahawa kerajaan sekarang ni adalah kerajaan perpaduan. Kan? Tentang kuil pun dia boleh selamatkan, bagi tanah untuk kuil duduk sebelah masjid. Tentang yang di Dengkil pun masih lagi nak berunding begitu begini. Jadi memandangkan kerajaan ini kerajaan perpaduan, dan negeri Pahang juga adalah salah satu daripada kerajaan Pakatan Harapan, yang ini kerajaan perpaduan juga, yang mereka declare bahawa kerajaan sekarang ni kerajaan perpaduan. Jadi kalau dulu Bernas telah memonopoli penjagaan ataupun penjualan beras tempatan, beras negara kita, tapi apabila kerajaan perpaduan ni ambil alih ataupun kerajaan Madano ni, mereka mengatakan kita tidak boleh bagi pada Bernas kerana kita tidak mahu beras ini dimonopolikan oleh satu pihak. Okey, jadi Bernas pun telah ditarik lesen dia dan dibagikan kepada kartel-kartel, dan sehingga beras tempatan pun tak ada. Konon-kononnya alasan dia tak nak ada yang monopoli beras. Begitu juga yang kita dengar kenyataan daripada Rafizi Ramli bahawa Petronas juga mereka tak nak monopoli, mereka nak bagi peluang kepada yang lain-lain. Ini pun satu masalah juga, tapi tak apa. Memandangkan mereka ni declare, mereka ni claim mereka adalah kerajaan perpaduan. Jadi hari ni Pak Haji nak cadangkan kepada kerajaan negeri Pahang bahawa berwujudkan dusun perpaduan. Kalau sekarang ni dia ceroboh 12,000 ekar, kalau dia nak minta 12,000 ekar, kita bagi kepada 3 bangsa. Kata perpaduan. Okay, dalam 12,000 ekar tu kita bagi equal. Melayu, Cina, India.
Jadi kita bagi. Jadi kita tak mau Musang King ni, tanah tersebut ni dimonopoli oleh orang-orang Cina. Kalau dulu Bernas pun dia tak nak monopoli pasal beras, kita pun tak nak monopoli dari segi penanaman durian. So ingat orang Melayu tak pernah tanam durian. Ingat orang India tak pernah tanam durian. Ingat Cina seorang boleh tanam durian, pandai penanam durian. Ini yang Pak Haji nak cadangkan supaya kerajaan negeri Pahang ambil cadangan Pak Haji ni. Ataupun Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang tengok Pak Haji punya video ni, logik tak logik dengan cadangan Pak Haji, kan? Kita buat dusun perpaduan. Jadi Melayu, India, Cina tak bergaduh pasal tanah. Okey, kata tadi yang Pak Haji kata 12,000. So 12,000 bagi dengan 3. Seorang 4,000 ekar. Orang Cina tanam Musang King. Orang Melayu tanam musang berjanggut. Orang India tanam musang apa dah, musang malam ke musang siang tu dia punya pasal nama. Saya Pak Haji tak tahu nama. Masing-masing nak tanam musang apa dia orang punya pasal. Jadi kat situ dalam 12,000 ekar tu ada 3 bangsa kat dalam situ, 3 perpaduan yang boleh lekat kat situ. Jadi tak payah kecoh-kecoh, tak payah gaduh-gaduh. Sekarang ni dia nak monopoli tanah tak boleh. Tak kira lah berapa puluh tahun pun kau duduk. Kan? Sekarang ni Bernas pun berpuluh tahun juga. Dia jaga beras negara pun tak seteruk macam sekarang ni. Konon-konon tanah ada yang monopoli. Akhirnya beras tempatan hilang. Jadi Pak Haji punya cadangan, kalau nak betul-betul nak bagi, nak bincang, MP Rawap kalau nak bincang, ini macam saya punya cadangan, semua bangsa mesti dapat. Sekarang yang tanah kena seal tu, yang kena seal dalam Mahkamah Mekir yang sekarang itu kerajaan hak. Okey. Setiap bangsa yang ni Melayu dia tak boleh pakai nama individu. Sama ada dia gunakan nama koperasi ataupun dia namakan persatuan ataupun nama syarikat. Jadi 4,000 ekar tu untuk syarikat Melayu katalah Musang Berjanggut Sediang Berhad. Itu Melayu punya company. Lepas tu yang 4,000 ekar lagi yang apa Samka ni Sendirian Berhad, Musang King. Yang India pula Tamil Nadu Sendirian Berhad, contohnya so 3 company semua ada, Melayu ada, India ada, Cina ada. So ini yang dikatakan perpaduan. Jangan sebut kerajaan perpaduan tetapi yang untung Type C. Orang Melayu gigit jari. Nak masuk pun tak boleh. Type C masuk boleh. Habis India nak dapat apa? India pun ada hak juga sebab dia rakyat Malaysia. Kan? Jadi orang India pun kena faham. Orang India pun ada hak untuk mendapatkan tanah tersebut. Kalau dia boleh dapat beribu ekar, India pun boleh kena dapat. Kalau dia boleh dapat, kenapa India tak boleh dapat? Kalau India boleh dapat, kenapa Melayu tak boleh dapat? Ini persoalan dia. Jadi untuk menyelesaikan masalah, buat satu dusun perpaduan ataupun dusun Madanon. Kan? Ini cadangan Pak Haji. Jadi masing-masing buatlah tanam durian. Kita tengok. Jadi kalau Musang King dia nak monopoli market mana, kita pula Melayu Musang Berjanggut punya durian, nama Musang Berjanggut. Durian kita sama juga macam Musang King tapi harga kita boleh kasih murah lagi sikit. Mana tahu kita fight dari segi harga. Baru tak monopoli. Sekarang ni bila dia monopoli Musang King, semua orang beli harga mahal. Nak cari harga murah tak ada sebab dia dah kontrol semua. Begitu juga kan dulu dia kata Bernas. Jadi sekarang kalau dia jual 1 kilo RM40, Musang Berjanggut 1 kilo RM30. Musang Tamil Nadu jual RM28. So, orang pergi dekat Musang Tamil Nadu. Buah yang sama. Benih yang sama. Rasa yang sama. Nama berbeza. Dia macam Trivago. Hotel yang sama tetapi harga berbeza. Ini baru nama nak elakkan monopoli. Jadi, ini cadangan Pak Haji kepada kerajaan negeri Pahang. Jangan gaduh-gaduh, jangan kecoh-kecoh, jangan sampai saja isu perkauman. Jadi kita namakan dusun perpaduan. India ada, Cina ada, Melayu pun ada. Semua ada. Ya, semua boleh rasa. Melayu punya durian ada nama itu Musang Berjanggut, itu Cina punya nama itu Musang King, itu India punya nama itu Tamil Nadu King. Simple. Tak ada gaduh. Betul tak? Itu sajalah perkongsian Pak Haji dan cadangan Pak Haji. Siapa setuju, tolong like, tolong komen. Ini sajalah perkongsian Pak Haji. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.